Yo, selamat datang ke Chillax Station Studio. Podcast paling santai, paling chill, tapi tetap ada ilmu. Saya host korang, Kalish, atau lebih dikenali sebagai DJ Kalish Chill Boss. Hari ini kita nak sembang topik yang agak serius sikit, tapi kita buat santai je, okey? Iaitu tentang isu paling hangat di dunia sekarang. Perang di antara Iran dan USA. Tapi jangan risau, kita bukan nak bagi pening kepala. Kita explain simple je. Dan bersama saya, dua tetamu paling sporting hari ini, Yada dan Adam. Hey semua, saya Yada, tetamu anda pada hari ini. Hai guys, Adam kat sini. Saya akan bersama Yada sepanjang podcast ini. Ha, cantik. Lagi ramai, lagi syok lah podcast kita. Okey Yada, kita start simple je. Apa sebenarnya yang tengah berlaku sekarang ni? Okey. Bayangkan macam ni. Dua negara besar tengah bergaduh. USA dengan Iran ni dah lama tak gam. Baru-baru ni mereka saling serang menyerang guna peluru berpandu dan drone. Piu piu piu. Drone macam yang boleh terbang tu kan? Macam dalam game PUBG. Ha, betul. Tapi ni bukan game tau. Kalau awak yang jadi mangsa, masaklah awak. Ya. Dan bila satu serang, lagi satu balas. Jadi macam tak habis-habis. Macam bergaduh adik-beradik, tapi versi besar gila. Exactly. Tapi bezanya, ini melibatkan negara. Dan satu lagi. Bila negara besar gaduh, negara lain pun boleh terlibat. Aduh, macam tarik geng lah pula. Okey, sekarang soalan yang paling penting. Kenapa mereka bergaduh? Saya rasa sebab tak puas hati kot. Macam betul juga. Tapi sebenarnya dah lama dah. Ya betul, antara sebabnya Iran ni dia nak jadi lebih kuat. Contohnya teknologi nuklear yang diorang tengah cipta sekarang. USA pula risau dan tak setuju. Mereka ingat mereka akan tenggelam disebabkan kekuatan Iran. Mereka juga ada banyak perbezaan dari segi politik. Macam dua orang yang selalu tak setuju dalam group chat, Betul lah. Diorang mula-mula argue sikit. Lepas tu jadi masalah besar pula. Betul tu. Dan bila tak bincang elok, akhirnya jadilah konflik macam sekarang ni. Moral of the story, jangan bergaduh lama-lama. Okey, sekarang kita tengok apa kesan dia. Apa yang dah jadi kat dunia ni? Sebenarnya banyak kesan dia. Pertama, harga minyak boleh naik. Lepas tu, pengangkutan kapal terbang terganggu. Akhir sekali, negara lain pun jadi risau. Malaysia pun kena ke? Yes, walaupun jauh, kita tetap akan rasa kesannya. Alah, nanti harga makanan naik lah. Itu sebab minyak mahal, kos barang pun naik. So, korang nampak tak sekarang ni? Walaupun perang jauh dekat dunia Israel, USA dan Iran, kita pun akan terkena kesannya sekali. Dunia ni macam satu keluarga besar je sebenarnya. Okey, sekarang saya nak tanya korang berdua sedikit fun question. Kalau korang jadi pemimpin, apa yang korang akan buat? Saya akan ajak mereka main bola. Siapa menang dia betul. Saya pula ajak makan sama-sama dulu. Kalau kenyang, mesti tak gaduh. Idea korang ni actually not bad. Okey guys, sebelum kita tamatkan, apa pengajaran kita pada hari ini? Kalau ada masalah, bincang baik-baik tau. Jangan terus gaduh. Betul tu. Kita harap dunia ni akan sentiasa aman tanpa peperangan. Terima kasih semua sebab dengar podcast dari Sembang Chill Studio. Podcast paling santai, paling chill, tapi tetap ada ilmu. Terima kasih juga kepada Yada dan Adam kerana sudi menerima jemputan podcast saya. Yeay, sama-sama.
Jangan lupa share dengan kawan-kawan korang. Dan kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye! Bye.